Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Dalam video ini, kita akan bincang tentang tragedi kemalangan jalan raya minggu lepas. Seorang bapa keluar rumah nak beli buku matematik untuk anaknya. 6 minit kemudian, dia dilanggar oleh seorang pemandu mabuk yang juga pengambil dadah. Nama bapa itu Amirul Hafiz Umar. Dia meninggal dunia di tempat kejadian. Ini bukan sekadar cerita ya. Ini tragedi. Dan ia membuatkan kita tertanya-tanya. Adakah Peguam Negara, the Attorney General, benar-benar mahu selamatkan nyawa di jalan raya Malaysia? Ini cabaran kepada kenyataan Peguam Negara. Peguam Negara Dusuki Mokhtar kata beliau bertindak sebagai penjaga kepentingan awam dengan menuduh pemandu itu atas kes pembunuhan. Bunyinya tegas, bunyi betul. Tapi apa maksud kepentingan awam? Itu kehendak orang ramai ke? Atau buat apa yang berkesan? Tuduhan membunuh memang nampak kuat, tapi sangat sukar untuk dibuktikan dalam mahkamah. Perlu bukti niat. Perlu bukti dia tahu tindakannya boleh membunuh. Dan itu bukan mudah. Jadi kita tanya, kalau kes ni gagal, apa jadi pada keadilan? Kes tuduhan membunuh macam ini juga pernah dibuat pada tahun 2014 di mana 6 mat rempit telah dituduh niat membunuh mangsa nahas jalan raya. Tetapi kes itu gagal. Takkan Peguam Negara atau penasihatnya tidak rujuk kes ini? Sekarang kita bincang isu kes demi kes ya. Peguam Negara kata setiap kes dinilai secara berasingan. Betul, memang betul. Tetapi kematian di jalan raya bukan kes terpencil. Ia corak yang berulang. Memandu melulu. Dadah. Alkohol. Penguatkuasaan yang lemah. Jadi, kita tanya lagi, adakah kita melihat masalah sistem sebagai satu kes individu saja? Sekarang kita bincang tentang emosi dan fakta. Ya, rakaman dashcam kereta itu memang nampak teruk. Ya, perbuatan itu memang berbahaya. Tapi undang-undang bukan berdasarkan emosi. Ia berdasarkan bukti. Malah peguam sendiri tidak sepakat. Ada kata boleh tukar tuduhan jika gagal. Ada yang kata itu salah dari awal lagi. Jadi kita tanya, patutkah kita mula dengan tuduhan yang betul? Atau mula dengan tuduhan paling berat dan harap ia berjaya? Jadi isu sebenarnya macam mana? Mari kita jujur ya. Walaupun pemandu ini disabitkan kesalahan, apa akan berubah keesokan harinya? Adakah dadah di jalan raya akan berhenti? Adakah pemanduan melulu akan hilang? Adakah penguatkuasaan tiba-tiba jadi kuat? Atau kita tunggu saja kemalangan seterusnya, mangsa seterusnya, berita seterusnya. Ini hakikat yang sukar. Hukuman berat nampak seperti tindakan, tetapi selalunya ia hanya reaksi selepas kematian, selepas tragedi, selepas semuanya terlambat. Pencegahan sebenar lebih sukar. Penguatkuasaan konsisten
disiplin di jalan raya. Tangani isu dadah. Ubah sikap pemandu. Jadi kita tanya lagi, adakah kita serius kita pentingkan tentang pencegahan atau kita hanya puas dengan hukuman selepas kejadian? Sekarang masalah utama Malaysia bukan kekurangan undang-undang. Malaysia kekurangan penguatkuasaan. Undang-undang ada, hukuman ada. Tapi adakah ia dikuatkuasakan secara konsisten? Itu soalan sebenarnya. Amirul keluar rumah untuk beli buku matematik. Itu saja. Dia tidak pulang. Kita berhutang kepada keluarganya. Lebih daripada tajuk berita, lebih daripada tuduhan yang nampak kuat. Kita berhutang satu sistem yang berfungsi. Jadi, tanya diri kita adakah kita benar-benar mahukan keadilan? Atau sekadar mahu rasa seperti keadilan telah dibuat? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.